Okey, jom tengok sini. Kat depan saya ni ada dua cooling coil. Satu yang lama, satu yang baru. Okey, macam biasalah kita tukar yang baru sebab dia punya cooling coil ni dah bocor. Nampak tu? Dia bocor kat sini. Okey, tapi kat sini apa yang saya nak pesan, tolong jangan sayang duit. Kalau dah buka cooling coil tu, tolong tukar sekali. Ni namanya. Ni namanya thermosensor ni. Ada yang panggil thermistor ada thermosensor ada, saya tak kisahlah. Yang penting sensor dekat cooling coil ni, kalau tukar cooling coil baru macam ni, ni saya dah pasang sensor yang barulah. Kalau boleh tolong tukar. Tambah sikit duit, tukarlah sensor ni. Bukan apa, barang murah tapi upah nak tukar dia seolah-olah upah nak tukar cooling coil. Maksudnya 2 kali bayar upah. Sebab sensor ni dia ada hayat dia ni. Ni bacaan dia ni. Aduh, zoom sikit bagi cantik. Tu nampak. Dia punya sensor kat sini ni, dia ada hayat dia untuk baca. Kalau dia baca tak elok, anda punya kompresor tu kejap je cut. On sekejap cut, on sekejap cut. Kena masalah macam tu, masa buang, duit buang, hati pun tak seronok. Jadi kalau siapa yang ada masalah aircon, nak settle masalah aircon, nak check, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Saya paktik hari ni settle.